represent, gotta represent. Never chase a bitch. Mask on, put the mask on. Mask on, put the mask on. Hai korang, okay, hari ni kita nak hantar Dika pergi SPM. Oh my gosh. Okay, so Fah akan rakam sikit video dia supaya kenangan. Nanti dah besar biar tengok sendiri. Dia budak ni. Ini. Allah, silap, sorry. Okay, so dia awal gila sebab pagi ni dia baca Yasin dulu. Oh, macam ni punya budak harian. Tak boleh relax pasal budak asrama. Okay, so korang doakan yang terbaik untuk saya SPM semua. Good luck, bye-bye. Ni semua sambung. Tutup kamera. Okay. Datang sekolah. Budak tu datang sekolah. Bombastic side eye, criminal offensive side Meh. Apa depan? Oh, selfie ke? Okay, 1, 2, 3. Dah. Okay. SPM dah guys, budak ni. Komen datang tak? iPad dalam sana. Sebelah rumah. Tu guys, tu dia. Mana? Tu. Sekarang kita buat siasat dulu guys. Mana? Ni. Sama-sama ni. Kayaknya. Oh tu. Ada depan dia motor warna hitam. Macam macam buku. Tu tengah ambil. Ya nampak. Tu guys. Dah kalau korang nampak lah artikel yang tu. Yang depan terabun tak? Nama artikel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atika. Okay. Nak nangis bro. Baik lah. Buat terbaik. Dah. Kasih awal ya. Okey, dalam waktu masuk masih ready. Good luck bro, good luck. Akan doakan saya tahu. Tak boleh buat. Tak kan. Dia nangis tu korang, dia nangis. Dojo adik kan nangis. Okey. Lain, apa aku kan? Banyak kot. Akak kat asrama je kan nangis. Kesiannya. Aku tak boleh. Apa? Tak boleh je walaupun dia Ya dah. You know, one day you're gonna get that dream.
And then you're gonna realize it was never the money or the things. What made it worth it was the person you became along the way. You go get that dream, friend. Love. Believe in yourself. Don't fear failure. Dream big. Work hard. Stay positive. Enjoy the journey. Guys, sakit-sakit pun pergi juga duk SPM. So, jangan beri alasan kalau korang sakit tak dapat pergi SPM. Dan jadi kat alasan ni korang sakit tak dapat pergi exam. Hai korang, Assalamualaikum. Ifat tak tahu nak vlog dia jadi apa. Sebab Papa tu ingat Farasan kalau kita rakam budak-budak yang ambil SPM, kita akan ada di bawah satu akta tau. Macam ni tak boleh lah rakam sesuka hati orang ambil SPM. Macam tak boleh. Sebab dulu masa zaman sekolah, ya Allah dia boleh bergegar. Masa zaman sekolah dulu kan, dia macam seorang anggota polis ni, dia hantar gambar kita orang nak ambil SPM, dia hantar kat Facebook je. And kita macam dengar-dengar macam ada ura-ura lah. Macam cakap yang anggota polis tu macam kena saman. Tapi aku tak sure kesahihan informasi tu. So aku tak nak ambil risiko. Ifah ada rakam je klip-klip dia orang masuk dewan semua. Tapi Ifah rasa macam no lah kot. Ifah rasa nanti Ifah cek balik. Tapi Ifah rasa Ifah berita tak akan letak. And sekarang Ifah nak pergi ambil Atika. Hari macam nak hujan tu korang. Langit dia gelap gila. Ifah rasa Ifah ni terlalu ke tepi lah. Kejap kalau dalam punya raya nanti Ifah betulkan. Kejap betulkan. Jadi mungkin Fasa vlog dia akan pendek je. Fasa tak tahu bila Fasa post. Sebab Fasa ada satu lagi video draft Fasa tak edit lagi. Itu video, tak tahu lah kalau korang tengok ni Fasa video Fasa pergi dengan kawan Fasa yang pergi trip benda benda tapi tak jadi tu. Kalau korang tengok, korang boleh tengok sekarang, okay? Lepas tu video tu semua panjang gila, tahu tak? Lepas Fasa rakam trip tu kan, Fasa punya handphone terus penuh storage. And Fasa decide, oh by the way, baru ni kan Ifah ada beli pendrive tau dekat Shopee. Pendrive tu dia boleh cocok dekat handphone. So phone dia perlu storage. Bayangkan phone yang Samsung ni yang sebesar storage dia boleh penuh korang. Ya Allah. Sebab memang Ifah tak boleh klip-klip dia. Memang Ifah rakam setengah jam gila yang mana tak penuh. Tambah lagi dengan draft video file yang sebelum ni yang Ifah dah edit and dah post tu kan. Kan ada video Ifah dah post semua. And benda tu still dalam handphone Ifah. So macam jadi handphone penuh gila lah video. Dia beli pendrive tu untuk Fah cocok and simpan semua video YouTube dalam tu. Fah beli je nama SanDisk. Tapi Fah baru try and macam dia kena ada complicated lah kalau nak terangkan. Tapi dia macam besar juga Fah beli. Mahal. Boleh lah Fah rasa Fah rasa dia mahal sebab Fah tak nak beli pendrive sendiri lagi. Boleh jauh. So Fah rasa macam mahal. 60 lebih ke 40 lebih tak ingat. Tapi masa pun nak transfer video tu, dia macam kena edit pendrive tu kepada macam lebih formatnya besar. Itulah, tapi macam complicated sikit lah. Fah tak buat lagi. Balik ni Fah akan buat. Ya Allah, tadi Fah buang masa ke main phone. Padahal Fah nak buat ni. And target Fah memang nak post video habis-habis minggu ni, cuti ni. By the way, Fah tengah main kawan. So tadi keluar dengan Baba pergi Nilai and pergi Aeon. So tu je kot. Fah rasa video nak pendek je. Kita akan tengok lagi Fah akan rakam Atika macam dia balik dia. Maksudnya macam Atika before SPM, before ambil SPM and Atika after ambil SPM. Berdua tak ni Fah matching-matching. Fah ikut terus warna baju warna macam kelabu, merun, selong kelabu, hijau. Jadi Fah pakai juga macam wow, cantik juga warna ni. Maksudnya warna ni kena dengan Fah. And I love it. By the way kan korang tadi kan Ifah tadi habis shopping 200 lebih. Oh my gosh. Tapi Ifah rasa berbaloi lah. Sebab tadi memang Ifah tak ada kawan dengan Ifah. And tapi macam Women.
Macam terkejut jugalah. Sekejap kita pergi dalam sebelah. Okay. Sebab dekat ni, dekat Hanzo Kau ingat nama kedai tu? Hanzo. Best gila lah. Pasal macam baru gila. Kat seluar pasal makan sekarang pun memang sedap gila kain dia. Oh my gosh, I love it. Tadi memang tak boleh kawal diri. Tak boleh kawal diri tu. Sebab literally kan, kat kaunter yang tu apa bayar tu pun dia betul gelap. Dia selalu mana nak tu? Kita dah habis jawab. Congrats guys, paper 1 done. Wow. Dah lama tak dengar tu cik, padahal baru dengar. Padahal Farah habis, ni tahu exam PSPM. Sekarang aku tengah cuti, 5 hari je pasal ada muat. Okay, so korang rasa Atika dia turun bawah dah. Kita kena start kereta and pergi bawah. Dah, sekejap. Dah habis dah. Ni enjin kita. Dah sok gerimis dah guys. Okay. Brake. Drive. Move. Dia reverse kak. Ni start. On aircon. AC. Macam bahaya je guys. Sini-sini. Macam tak lepas. Bismillah, bismillah. Sekejap. Okay. Balik. Wow. Thank you bekerja sama. Oh my god, that was dapat pakai mana dia guys? Alah ni ke? Ke macam sempit. Macam menyemak je aku ni. Makin kat atas kereta tu. Bawa sini. Mesti orang marah sekejap lagi. Mesti orang marah sekejap lagi. Aku kena horn. Aku ni kena horn kat gang. Sorry doh guys, aku rasa kena undur tu. Aku rasa aku kena undur. Wah, tapi ini sangat-sangat. Dia jawab guys. Phone dulu kejap. I make a wrong decision. Tapi aku kena cepat-cepat. Dah bahaya. Kita balik. Guys, Adika dah keluar. Kita tunggu je kejap, okey? So budak-budak semua macam mencari kereta mak ayah masing-masing. So nak beli kereta. Aku ke guys. Sabarlah abang, jangan marah-marah, okey? Alah takutlah bang marah-marah ni. Makcik apa semua yang marah-marah nak balik SPM tolong dia orang tu baru stress tolong lelek okey cik. Mana adik aku ni guys. Oh macam mana budak lelaki tu. Dia pakai beg warna pink. So cute, very cute. So cute bro. Perakam tak ni ya. Macam dia bising lah guys. Aku ambil adik aku, sabarlah kejap. Aku tak pernah rasa siapa pun. Tak rasa siapa-siapa boy. So guys, on. Sekejap sabar. Buat ke bang? Lagi dua bang.
Tengok. Semua orang okay je baca ni. Ayat tak sampai kacau pun. Duk hon-hon aku kenapa? Allah, hai. Teres aku lah. Tak guys, dia kat situ aku tak kacau. So, jalan phone dengan jalan dia jauh. Pakcik ambil ni kosong-kosong ni ambil. Sebesar-besar alam ni. Pakcik ambil lah. Sebab bateri file 100. Jadi kau boleh rakam banyak. Sampai. Dia sampai. Kau tak. Sister. Tengok bro, okey bro. 3 paper. 3 paper dimasak ke memasak? Dimasak. Memasak. Mantap. Anda bro. Bro nak makanan tak? Nak? Kat mana? Rumah apa mana? Dah. Kau nak makan apa? Kat ni? Tak kisah. Kisah? Agak style kat ni tak nak makan dia tak kisah. It's not baby. Nampak. Kau hemat je lah. Oman. Hemat? Kisah? Tak nak makan nasi? Tak perlu. Cukup dah. Okay bye. Okay guys, masa tu dia tutup hari ni. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kata-kata tutup hari ni. Saya kata lah. Tadi sebetulnya dia tengok tamu ni. Kenapa suka YouTube? Memasak. Tengoklah dia tak kata-kata. Bye korang.